Di tengah malam ni bengong ke apa ni? Tengah malam di rumah dengan anak bini bawa. Tak, pergi awal-awal lah. Paisa pukul 9, pukul 10 okey lah. Pukul 12 balik. Dah rapat sangat. Tak, pukul 11 tengah lagi. Balik pukul 2 kawan tu nak tidur nak apa. Ada kat pasien gitu. Ada pasien mari daripada awal dia. Ada orang di sini mari di rumah kita buat dok. Ada? Lama dok. Nampak? Susah hati. Tapi dulu masa duduk ladang. Dia mari dia kenal kita. Kenal. Kan kita. Tak ada masalah. Tapi bila dia mari, kita masalah. Dia tak jahat tau. Dia tak ada masalah kawan. Tapi kalau mari rumah, kalau dia masalah dah kita. Baik dah balik. Dia duduk kalau kata paisa balik surah dia mari rumah. Di jalan tanya khabar dia duduk situ. Dia buat air, minum air. Buat biskut cicah air. Habis air dah balik dia itu. 2 jam habis tak gerak. Kita jadi galak habis tau.